Okey, saya nak explain kepada anda macam mana nak gunakan WhatsApp ni. WhatsApp ni adalah Google Sheet reminder, WhatsApp reminder system lah. Okey, apabila anda dah dapat access file ni, anda pergi dekat bahagian file ni, anda buat make a copy lah, make a copy. Anda buat file anda sendiri sebab file original ni tak boleh nak edit lah. Jadi kat sini anda masukkanlah nama apa yang anda nak. Contoh kat sini saya masukkan macam ni. Lepas tu tekan make a copy. Okey, tunggu sekejap. Okey, apabila dah jaya ni, yang asal ni anda boleh pangkas je lah. Okey, kat sini ada beberapa tab, saya akan explain satu persatu. Okey, first kali kita kena setting dululah. Kita kena masukkan API URL ni lah. Google Sheet ni dia kena masuk ni. Jadi API ni kat mana? API ni macam biasalah. Kita ambil dekat sistem lah. Ini sistem macam anda akan dapat, setiap orang akan ada sistem sendirilah. Jadi anda copy API URL dan API key dan anda masukkan dekat bahagian sini lah. Lepas tu ni kod negara. Ni check API. Check API ni adalah untuk kita, apabila kita dah masukkan API URL dan API key, kita akan check sama ada betul ke tak. Jadi apabila kalau betul, anda boleh pergi dekat bahagian atas ni, anda tekan je check API. Kalau nanti akan terima WhatsApp lah. Kalau dapat WhatsApp, maksudnya API URL dan API key ni betul lah. Kadang-kadang ada kesalahan sikit, ada space ke apa lah. Jadi macam tu lah. Ni internal ni untuk trigger. Dia ni ada auto trigger. Jadi yang ni dah default, ambil satu je. Satu ni bersamaan dengan 1 minit lah. Delay antara mesin ni 10 saat. Ni boleh bantu anda nak buat 20 ke 30 ke. Ni lesson key lah yang saya dah bagi tu, anda masukkan lah. Okey, sekarang saya nak update ni dulu. Okey, saya nak masukkan. Jadi saya nak copy dulu. Saya copy. Dan saya masukkan dekat sini. Ctrl V. Sekejap ia lebih selamat kalau macam ni. Ini lebih selamat lah. Okey, sekejap. Saya nak ni dulu. Okey, yang ni saya nak tutup dulu. Okey, lepas tu yang ni masukkan nombor yang nak check lah. Okey, ni lesson key, masukkan lesson key yang saya bagi tu lah. Contoh. Okey. Okey, dah masukkan ni. Pada masukkan ni, kita kena check lah. Anda boleh check lah. Anda tekan kat sini. Check API. Okey, tekan. Okey. Okey, kalau ni first time kan. First time, anda tekan macam ni. Advance ni, anda pergi dekat sini. Okey, ni first time. Yang ni select all. Ni first time lah. Okey, yang ni continue. Okey. Lepas tu dia akan keluar macam ni kan. Tekan je okey. Lepas tu anda check kat WhatsApp anda lah sama ada dapat tak. Ataupun boleh tengok dekat log lah. Log tak ada. Ini tak ada ni. Anda boleh check. Kalau terima, bermaksud dia akan terima WhatsApp connection, saya lupa. Tapi dia akan terima WhatsApp lah ke nombor ni. Ke nombor yang anda set lah. Kalau dapat maksudnya berjaya lah. Saya cuba check sekejap WhatsApp saya. Okey, saya dah check. Dia punya ayat dia WhatsApp connection test. Okey, maksudnya dah API key dengan API URL dengan API key ni betul lah. Okey, selanjutnya anda pergi dekat WhatsApp atas ni. Anda nak guna ni, dia kena check lesson ni sama ada lesson ni betul tak betul. Tapi sebelum tu anda refresh dulu. Delay ni saya nak buat 15 second lah. Saya nak buat 15 second. Okey, pergi dekat WhatsApp ni. Check lesson. Tekan kat sini. Okey. Tekan kat sini, dia akan keluar macam ni. Tekan okey. Okey, tunggu sekejap. Okey, keluar macam ni maksudnya berjaya lah. Okey, kalau tak berjaya dia akan keluar, dia akan beritahu lah kenapa tak berjaya, apa yang perlu dibuat, dia akan beritahu kat sini. Okey, dah settle. Pergi balik kat sini. Lesson dah, API kita dah. Okey, sekarang kita nak buat trigger.
Kita nak buat trigger auto. Maksudnya supaya apa yang kita setting nanti dia akan auto lah. Okey, set trigger, kita buat trigger, tekan. Semua tiga okey, tekan je dulu. Nanti dia akan buat secara auto lah. Sekejap Okey, dah settle lah. Okey, tunggu sekejap. Okey, dah settle. Maksudnya semua setting dah settle lah. Ini dah settle, ini dah settle, ini tak payah. Kalau nak buat ni tak payah lah sebab anda dah dapat file yang full. Kalau tekan pun tak ada masalah. Trigger dah buat. Sekarang kita nak tengok setiap fungsi ni lah. Sekarang kita nak tengok setiap fungsi ni. Okey, nanti saya tunjuk.